Setiap kali malam tiba, ada makhluk kecil berterbangan senyap di atas kepala kita. Ramai takut padanya, tapi tanpa dia, dunia mungkin penuh penyakit dan nyamuk. Ya, inilah kelawar, makhluk malam yang sering disalah erti. Walaupun nampak menyeramkan, kelawar sebenarnya pahlawan senyap alam semula jadi. Dengan sistem sonar yang luar biasa, ia mampu mengesan serangga sekecil nyamuk dalam kegelapan total. Seekor kelawar boleh makan hingga 1,000 nyamuk dalam sejam. Bayangkan betapa banyak penyakit dapat dielakkan. Tapi yang ramai tak tahu, ada lebih 1,400 spesies kelawar di dunia. Di Malaysia sahaja, kita ada kelawar buah besar dengan sayap sepanjang 1.5 meter. Digelar juga Flying Fox. Sayangnya, hutan yang semakin hilang buatkan kelawar kehilangan tempat tinggal. Bila mereka hilang, serangga perosak akan membiak dan tanaman manusia juga terancam. Jadi, lain kali kalau nampak kelawar terbang waktu senja, jangan takut. Ingat, dialah penjaga malam yang sebenar.